So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum pergi follow Low Bola, kita orang boleh follow aku punya page Low Bola, semua media sosial, follow, subscribe. Bab semuanya bukan berbayar. Untuk kita tahu cerita-cerita ataupun video yang aku buat tentang tim Kuching State FC, ataupun cerita tentang Malaysia, ataupun cerita tentang bola sepak dekat dunia tu. So, hari tu aku rasa tu, this is the first time aku buat video macam tu, reaction kepada highlight. Sebelum tu aku banyak fokus kepada vlog game di stadium, pergi home, pergi away. Tapi kali tu aku nak react di mana video highlight untuk game Kuching City FC dan lawan dengan Sabah yang baru yang berlangsung malam tadi. Menang 2-0 lah. So jom kita sama-sama dengar apa yang best sebenarnya. Sebab bagi aku bila kau dengar di stadium tu, ada satu kelemahan bila kita dengar bola di stadium is aku kadang-kadang terlepas ada beberapa momen. Especially malam tadi aku terlepas momen 2 gol. Aku datang lambat malam ni. Habis tarawih dalam 8 rakaat, aku terus keluar pergi ke stadium, tinggal dalam masa 10 minit lagi sebelum habis half time. Jom kita tengok. Jom. Okey, Kuching lawan Sabah 7 Mac 9.15 malam. So untuk line up aku suka Kuching kita ada James Okosa, Rodney, Yuki, midfield Petro Shitembi, Dini Asri dan Gabriel Nisroy akhirnya main sekali lagi. Sebab lama dah kita nangganya si main. Dan aku perasan Coach Eden Sharon dia tu suka pakai 3 defend, James, Rodney dengan Yuki. Ia memang aku rasa one of the best formationnya sepanjang di Liga Super dan yang membawa kemenangan. Tu adalah gol pertama. Pada awalnya aku pun marah je. Aku nanggap macam ni Dini Asri boleh tempas bola ya. Tapi benda kemarahan tu akhirnya terpadam bila gol daripada Joe Pedro. Ujung-ujungnya pun shooting ya memang ada. Sebab bila kadang-kadang aku suka satu sifat yang ada pada Dini Asri dalam gol kali tu, bila dia terlepas, kita orang nanggap masuk highlightnya, bila dia terlepas gol bola yang di throw tadi, dia kejar balik untuk dapatkan balik dan chip daripada Petro Shitembi tu yang mahal. Okay. Pak Ngah memang boleh kontrol bola dengan baik, boleh hold bola dengan baik. Ia tugasnya sebagai seorang striker dan dia dapat amalah tadi assist kepada Joe Pedro. Joe Pedro sebenarnya untuk beberapa game tu aku nampak peningkatan. Sebab at the first sight aku dengan Joe Pedro, aku boleh katakan benar kan itu pemain import. Macam ni lah. Itu adalah item yang kedua. Pinang laju keeper Damian Lim menang cukup laju. Dini Asri tu aku mengingatkan aku kepada aku Bundesliga Thomas Muller. Dia player yang laju pun shooting pun kuat, dribble pun power. Tapi the best thing is dia sentiasa ada di tempat untuk menjaringkan gol. The best thing yang ada pada Dini Asri, dan menyelahlah peningkatannya season tu main dengan Kuching State FC. Dan aku harapnya kekal lah. Selalu pemain top tu mudah angkat, mungkin orang mudah nak kebas. Dan Joe Pedro macam biasanya antara enjin utama je malam tadi dalam penggerak tu adalah gol kedua daripada Petro Shitembi. Dengan tenangnya boleh skor. Apa masalah? Adakah dia sibuk celebrate ataupun dia memang cara celebrationnya? Punya cara celebrationnya mesti kacak lah celebrationnya. Lama saya dengar celebration Joe Mintah nak. Ya kita macam menanggap mesti kacak lah celebrationnya. Jadi so Petro Shitembi memang antara banyak-banyak komen dekat mana-mana Facebook, aku pun page ke apa semua, orang akan cerita pasal he is the best player right now dalam Kuching State FC. Dia jadi nadi utamanya yang menggerakkan tim. Yes, Petro Shitembi aku nafikan. One of the best, paling berbaloi pemain dibeli. Sama juga dengan Moses Adede, pemain midfield lah. Kita dengar tu. Aku suka tu. Patut korang dengan James Okosa yang nyaris, yang dah kena beat 100% kena beat oleh Ferguson ni, betapa lajunya. Tu lah gunanya kelajuan yang ada pada pemain tu. Ferguson ni. Dan satu benda tu menunjukkan betapa solidnya badannya. James Okosa pun gila-gila je lepas. Cuma Azad Harasnya dapat manfaatkan bola kepada gol, and disitulah kerugian yang berlaku.
tu bila korang tu mesti ada Musa TD yang nyari segi gol. Dan macam biasa, bila gagal memanfaatkan peluang tu, kata orang peluang terhidang depan mata, tapi Sabah punya skor pada minit 47 tu, aku rasa tu mungkin salah satu motivasi untuk motivate Sidak pun tim nak main dengan lebih baik. Rata-rata orang komen second half Kuching banyak terlalu bertahan. Tu blok daripada Rodney Kelvin memang bagus. Tandukan daripada Gabriel Nisroy si cukup kuat lah. Tapi menunjukkan bahawasanya kini tu dia dah cukup matang untuk menjadi seorang striker yang baik. Kita tahu macam ni, bila kita jadi striker main Liga Super bukan senang. Kita punya fight pemain import. Jadi untuk jadi pemain striker tempatan di Liga Super bukan sesuatu yang mudah. Itu pun salah satu serangan yang berbahaya daripada Daniel Asri yang nyaris menyaingkan gol turnnya Si Chun dan game ni selalu perebah. Cuma aku rasa ia bukan penalti lah, item sikit je, agak soft je. Antara Moses ATD tu yang mahal lah, tengah tu lah kena orang Kuching ataupun peminat Kuching City FC sayang gila dengan Moses ATD dengan Petrosi Tembi. Mula orang sedar, aku rasa memang bingung juga lah tim Kuching. So overall untuk game kali tu aku boleh katakan antara nama yang orang highlight adalah kelajuan daripada Joe Pedro, magic yang ada pada Petrosi Tembi, and then the great wall of Rodney Kelvin. Banyak one by one orang cek lepas, dia pun item tackle-nya kacak. Ya sebenarnya benda yang bagi aku menunjukkan bahawa tim kita, we have a perfect squad sebenarnya. Next game kita kalah Penang, aku sih pasti game menjadi gesik sebab aku pernah dengar Penang ada masalah lampu limpah main malam bulan Ramadan, confirm main malam sih main siang. So aku sih tahu, aku sih ada dengar pengumumannya delay, maksudnya mungkin lampu dah okey kot, dah boleh main kat Penang. Sebab aku pernah tanya dengan Penang, aku nak pergi cuma kena tu bila aku fikir aku pun balik Kedah jugalah cuti tu, jadi aku akan pergilah Penang. So untuk kita orang yang berminat tengok cerita aku tentang bola, cara opinion aku, kita boleh follow aku. Dan yang paling penting, orang-orang Kuching yang masih lagi mencari rumah, yang rasa macam rumah Kuching tu mahal lah, ini kami nak beli, yang rasa nak dapat free gift yang banyak, bahkan boleh dapat cash personal daripada aku, kita boleh cari aku untuk beli rumah. Kita ada satu projek yang sangat-sangat mampu milik di Kopodiums, namanya Petra Vistana Mall David, yang harga single story kata orang, tapi rumah double story. Namun kita minat, kita boleh tanya aku.